Pengerusi masjid, surau dan sekolah agama di Perak diminta segera mendaftar tanah wakaf masing-masing di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIP) bagi mengelakkan pertikaian hak milik yang boleh mengancam kewujudan instrumen ibadah tersebut. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'ari Mohamad berkata gesaan itu dibuat ekoran isu tuntutan tanah wakaf Masjid Jami' Al-Rizwan di Alor Pongsu yang dijual sebahagiannya oleh waris pewakaf dengan nilai 1.8 juta ringgit. Bila dia meninggal, dia disenaraikan semua harta tanah dia tu sebagai harta yang perlu difaraid. Faraid dapat kepada siapa dia? Orang yang berkaitan itu dia pun tengok tanah itu tu dia yang ada untuk dia pun. So dia jual. Dia jual, tengok orang yang beli tu bukan Islam pula. Macam berlaku tu lah. Jadi sebab itu saya nasihatkan kepada semua masjid yang belum lagi wakaf, diwartakan wakaf itu atas nama MAIP, hendaklah buat segera. Mengulas mengenai isu tuntutan tanah wakaf Masjid Jami' Al-Rizwan, ujar Datuk Seri Sa'arani, beliau telah mengarahkan Jabatan Agama Islam Perak supaya mengambil tindakan segera berhubung isu berkenaan. Katanya surat perkeliling telah dikeluarkan supaya hasil kutipan sumbangan setiap hari Jumaat oleh masjid-masjid di Perak yang berjumlah antara 5 juta hingga 7 juta ringgit sebulan itu akan digunakan untuk menebus kembali tanah masjid tersebut. Datuk Seri Sa'arani berkata isu sama turut berlaku melibatkan tanah-tanah wakaf bagi surau dan pembinaan sekolah agama rakyat termasuk kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang akhirnya memerlukan kerajaan negeri mencari peruntukan bagi membiayai kos tuntutan atau pemilikan semula. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis pelancaran kitab bacaan di Masjid Surau Diri Jumaat dan Surau Ta'addud Jumaat Negeri Perak di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Sultan Azlan Shah di Tanjung Rambutan siang tadi.